bermula tadi daripada JT Cikagalah dan sekarang kita berada di JT Kampung Jamuan. Alhamdulillah kita telah merentasi 2 jambatan sejarah, iaitu Victoria Bridge dan juga Jambatan Iskandar. Seramai 31 buah bot yang menyertai konvoi bot Merdeka ni, dan juga peserta lebih kurang 90 orang. Alhamdulillah semuanya selamat tiba, dan ini adalah satu program di mana kita mengibarkan jalur gemilang yang kita nak menunjukkan semangat patriotisme di penduduk Dun Cenduh ni. Program ni adalah anjuran bersama daripada pejabat Pegawai Khas Menteri Besar Dun Cenduh dan juga pejabat Pengulu Mukim Cikagalah dan juga Pengulu Mukim Kota Lama Kiri juga terlibat. Jadi di sini untuk penduduk Dun Cenduh. Kita buat bersempena Hari Malaysia. Hari ini 16 hari bulan, jadi kita buat sempena Hari Malaysia. Sebelum ni 31 hari bulan itu kita dah buat program sambutan kemerdekaan di sekolah SK Sauk. Jadi hari ini kita buat konvoi bot Merdeka pula. Sebelum ni kita pernah buat tapi berkayak, iaitu masa zaman berapa tahun sudah lah. Kita daripada Kem Intan Suraya sampai ke sini juga, ke JT Kampung Jamuan. Yang tu dah berapa tahun sudah lah. Dan kita juga memang sukakan aktiviti sungai ni, sebab di dalam Dun Cenduh ni sepanjang daripada mula di Jenalik tu, Sungai Perak tu, sampailah ke Kota Lama Kiri ni. Maknanya kawasan Dun Cenduh ni memang di tepi Sungai Perak. InsyaAllah kalau saya tengok dengan sambutan yang ramai ni, mungkin tahun depan kita akan buat lagi, mungkin bot pula dan juga berakit juga ataupun berkayak. Nanti kita tengoklah kesesuaian ni.